katalah by law 100% salah. Tapi dia dah minta pengampunan, dia nak minta peluang kedua dengan Tuhan. Macam-macam cara Tuhan boleh buat. So walaupun kita nampak macam kita membebaskan orang bersalah, tapi kita menjalankan tugas hakiki yang Tuhan dah kasih orang tu untuk menang. And apa yang kita buat tu, ramai orang rasa menang kalah ni bergantung kepada lawyer tu. Dia power ke tak? Nampaklah macam tu. Tidak. Menang atau kalah is rezeki yang mana manusia tu dapat kemenangan dalam mahkamah tu. Dia bukan orang rasa lawyer tu bagus, guarantee menang. It's not that way. Menang, kalah, rezeki datang ke tidak tu semua kerja Tuhan. So kalau orang tu lepas tu, saya akan sebagai seorang lawyer akan rasa bangga macam saya yang buat. It's not me. Dalam kes tu tiba-tiba ada lopong yang undang-undang yang tiba-tiba ada dalam kes dia. Kenapa ada lopong undang-undang? Kenapa ada lopong fakta-fakta yang Tuhan dah sengaja buat yang boleh patahkan kes tu dan menangkan kes tu? Kenapa kena ada? Adakah saya yang buat tu? Adakah polis ataupun pegawai penyiasat saja buat lopong supaya kes anak guam saya menang? Lopong tu kalau nak kira, manusia kata itulah kecuaian pihak pendakwaan, kecuaian pihak polis, kecuaian hakim tak faham argument. Bukan. Itu adalah lopong-lopong supaya diberi peluang kedua kepada orang tu.